Okey, update terkini berkaitan dengan program sentuhan kasih rakyat bagi penerima fasa pertama. Cumanya aku ni agak kecewa. Berita ini disampaikan, dikeluarkan pada 19 Mac. Lepas itu ditutup cepat. Okey, dia kata sebelum 21 Mac. Dia ni nak bantu ke tak nak bantu sebenarnya? So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Okey, mungkin berita ini agak terlewat sedikit. Cumanya aku boleh nak update perkara yang melibatkan orang kata kemaskini ke ataupun melihat kepada data-data melalui sistem ataupun website yang telah disediakan oleh pihak Sabah, Kerajaan Sabah sendiri. Okey, jom kita tengok dulu paparan ini. Okey, melalui Sekretariat Sabah Maju Jaya, yang dipost 19 Mac. 19 Mac. Lepas tu dia kata sebelum 21 Mac. Cepat betul dia nak tutup. Apa masalah dia? Bagilah ruang aku nak dapat maklumat dan aku boleh sebarkan. Bagi aku tahu ada segelintir orang masih lagi belum dapat dan mungkin mereka nak cepat ni sebab nak cepatkan agihan. Tetapi jangan dah tutup dulu. Mungkin ada mereka yang terlewat, termiss informasi. Tapi aku nak baca dulu. Kemaskini akaun bank program sentuhan kasih rakyat bagi penerima fasa pertama yang telah terlepas. Kepada penerima fasa pertama yang layak bagi program sentuhan kasih rakyat, syukur anda masih berpeluang untuk mengemaskini maklumat akaun bank bagi memastikan agihan diterima secara baik dalam masa terdekat. Maksudnya dia memang dia nak bagi cepat dah sebelum dalam bulan ni juga. Dalam bulan ini juga korang akan dapat pembayaran yang mungkin ada di antara korang masih lagi tidak dapat pembayaran program sentuhan kasih rakyat. Dan korang boleh pergi ke syukur.sabah.gov.my, usahlah kat situ. Lepas tu ada dekat sinilah. So aku just maklumkan je. Sekiranya korang ada orang kata benda-benda yang perlu diupdate ke ataupun perkara-perkara yang korang nak lihat. So korang boleh tengok menerusi syukur.sabah.gov.my sekarang. Sekali lagi, kepada Kerajaan Sabah yang mana buka peluang ini agak orang kata kecil. Dia punya timeline dia yang membuatkan mungkin ada mereka yang mungkin terlepas pandang ataupun termiss informasi ini. Mungkin dia tak akan dapat dalam masa terdekat sekiranya dia dapati akaun bank dia ada problem dan sebagainya atau tersalah. So dia tak sempat dia nak buat. So aku agak kecewa dengan berita ini sebenarnya. Sepatutnya bagilah benda ini orang kata gap tu lama sikit. Aku tahu mereka ini dia nak capai orang kata dia punya KPI supaya pembayaran ini disegerakan kepada mereka ini sebelum raya. Tapi macam mana pun patut wawarkan dalam berita lah. Jangan menunggu je mengharapkan FB tu yang boleh membantu 100%. Ini pun kalau kita tengok pun like pun 242. Bayangkan warga Sabah ada berapa orang? Apa kata korang? Boleh komen di ruangan komen di bawah. Faizuan, Assalamualaikum.